buat amal hebat macam sekalipun, last sekali tuan tengok kat mana? Qalbi. Wujudul ikhlas ada tak? Kalau tengok hebat ibadat, rupanya bukan kerana aku, tuan kata. Ibadat kerana nak dipuji orang, nak disanjung orang. Sebab dia tak kenal Tuhan dengan sebenar kenal, sebab tu dia berpaling. Qalbi kalau dia makrifat betul dengan Tuhan, dia tak akan berpaling. Dia dah kenal yang maha besar, maha agung, mana nak paling pada makhluk yang hina, yang dhaif dan itu sifat. Sebab penting, kenapa rasa disuruh kita awalu wajibil alal insani ma'rifatun ilahi misli. Awal yang wajib bagi insan, dia kena kenal Tuhan. Dan itu yang diajar oleh bagi insan 13 tahun di Makkah, yang menghasilkan orang kuat jiwa sanggup berhijrah ke Madinah dan apa semua. 13 tahun tu makrifat, tanamkan tauhid. Dan tauhid di sini bagi tauhid khas. Ya, kata tauhid am membina akidah, maka tauhid mana khas membina ya al-qurbah, musyahadah, qurbah, uns, membina kejinakan hati dan pembukaan rohani dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza jauh tuan.